pernah ada masalah nak bergaul dengan bangsa lain. Aku ada je kenalan Cina, India, tak ada hal. Sampai sekarang pun masih bergaul. Jadi apa sial nak jadi rasis? Kau je seorang yang bodoh nak rasis. Kalau orang tu ada karakter yang tepat, kau respect, habis cerita. Ada satu kisah, aku dengan member Cina aku pergi club dengan Eddie. Mula-mula aku tak nak, tapi Eddie cakap, apa hal kau? Jom lah pergi club. Siapa perempuan dekat sana? Masa dekat club, member aku, Cina tu, bedal air arak. Aku dengan Eddie duduk je. Main chess dalam phone. Main game chess dalam phone. Dia kelilingi perempuan. Ada satu meja sebelah berdekatan dengan kita orang. 3 ekor perempuan duduk dengan sebelah lelaki. Aku perasan lelaki tu tuang arak dekat mulut perempuan tu. Lepas tu perempuan tu jerit sebab kena raba. Aku pelik betul dengan perempuan ni. Apa kau nak salahkan lelaki tu? Kau yang pergi kelab tempat semua jantan minum air arak. Kau duduk dekat sebelah lelaki. Kau fikir diorang nak layan kau dengan sopan? Babi lah. Mestilah diorang tuang kau air arak nak bagi kau mabuk. Lepas tu mabuk, diorang senang nak cabul kau. Senang cerita. Kau pula yang pergi salahkan orang lain. Bodoh. Kau dah masuk tempat orang mabuk. Tempat orang nak ambil alih perempuan dan cabul kau. Kau nak salahkan lelaki yang kat sana. Kau sendiri yang buat keputusan yang bangang. Inilah mentaliti pecundang. Setiap kali kau hidup jadi kau hancur, dia tak berani nak salahkan orang lain selain daripada diri sendiri. Dia salahkan orang lain, salahkan dunia, salahkan semua. Main watak pecundang, konon hidup tak adil, konon bukan salah dia. Padahal diri kau memang pecundang macam sial. Sejak kau lahir, hidup kau, tanggungjawab kau. Kau gagal, salah kau. Kau fakir, salah kau. Kau gemuk, tak larat nak bernafas, salah kau. Semua yang terjadi dalam kehidupan kau adalah tanggungjawab kau. Kalau hidup kau ke laut, asyik nak menyalahkan orang, kepala zakar kau. Kau akan kekal jadi pecundang sampai mati. Masalah besar, orang macam ni takut nak mengaku yang dia ni salah. Dia takut nak tengok cermin. Aku yang bodoh. So dia buat alasan sebab orang tak faham aku. Sebab orang cakap dengan aku. Sebab orang cakap kasar dengan aku. Sial. Sebenarnya kau yang jadi pecundang. Kau yang pecundang, malas nak ubah diri kau. Kau takut nak berhenti jadi sial dan pecundang dalam kehidupan kau. Senang je hidup pecundang ni. Salahkan orang, tak payah nak effort, tak payah nak ubah, tak payah nak ambil tanggungjawab. Hanya perlu mentaliti pecundang dan penakut dan salahkan semua dari keliling kau. Sampai bila-bila kau macam tu. Kau perlu ubah diri kau, bunuh versi yang bodoh dalam hidup kau tu. Berhenti pura-pura, berhenti jadi anjing. Kebenaran dia, ramai yang hidup sebagai orang asing dalam badan sendiri. Sebab dunia dah ajar kau jadi patuh, jadi lembek, jadi lembut, jinak, macam percaya penipuan besar. Aku memang macam ni. Kononnya sebab aku ni pemalas, aku ni gagal. Kononnya itu kan identiti kau. Bullshit. Penipuan paling besar. Kalau kau terus macam ni, kau akan mati jadi pecundang sampai bila-bila.